Moda Mocha guys, dia release warna baru lagi. Korang tengok lah, warna pink, comel gila guys. Jom kita review sikit lah motor ni. Korang tengok sendiri design dia, lawa gila guys. Retro campur modern, kombinasi warna dia, tengah ni warna pink, tepi ni ada warna putih. Memang cantik guys. Tengok seat dia guys, lawa guys. Korang teka macam apa? Macam Belly Pink Panther tau. Warna putih kat tengah, warna pink kat tepi ni. Sebiji macam kartun zaman-zaman dulu tu. Korang tengok. Jom tengok aku naik motor ni macam mana. Tengok selesa ke tak guys. Yang ni untuk orang tinggi, okey, bawah 150 pun tak ada masalah. Motor ni sangat-sangat rendah. Kalau korang 18 ke atas, struggle lah. Sangkut weh handle ni. Jom lah aku posing sikit atas motor ni. Tengok. Nampak macam apa weh? Macam pervert. Meter pun dah modern, pakai digital, terang lagi guys. Tak main lah analog ni. Gen dia tak besar pun guys, 108cc saja dengan 8 horsepower, 8.5 Nm of torque. Tapi motor ni jangan underestimate. Yang ni dah ramai orang naik genting siap bawa pilihan lagi guys. Motor ni paling murah dalam market sekarang korang boleh dapat. Memang sangat mampu milik. Harga dia sebulan bawah RM150 saja. So, akak-akak dekat luar sana yang berminat nak motor comel, jangan lupa tekan button apply now dekat bawah. Saya akan assist sampai keluar motor. Luar negeri tak ada masalah. Kita hantar sampai depan rumah. Ciao.